integriti kewartawanan. Boleh tak kau hala muka dekat Olivia? Nak tambah sikit lah. Ni nak tambah sikit dia. Dengar Jangan sampai media-media kat Malaysia ni dah sama taraf dengan media-media barat yang melaporkan berat sebelah sekarang ni. Even the Americans, even the European dah tak tengok dah media-media macam CNN ni. Sebab apa tak boleh pakai? Sebab apa? Melaporkan berita berat sebelah, sokong Zionis, dan tak melaporkan benda. Contohnya, media-media barat ni dah tak, orang tak percaya sebab apa? Kematian yang Amerika serang dekat Israel, Amerika dengan Israel serang kat Iran, dia tak laporkan tau. Dia tak laporkan langsung. Jadi jangan sampai integriti media kat Malaysia ni jadi macam tu. Orang dah tak tengok dah, babe. Sekarang ni orang dah tak tengok TV dah. Dan media-media online ni pun lama-lama orang tak tengok dah. Kalau macam ni lah engkau punya sikap. Even sekarang pun kita tak tengok dah, Abang Zam. Kita tengok dekat social media je. Kita mana tak tengok, tak buka pun berita. Betul. Dan kau boleh tengok tau, menteri saman orang, menteri saman malu orang. Benda pelik-pelik yang diorang buat. Lepas tu ada satu lagi Aidil. Ni berita terbaru Kau bayang diorang boleh gantung X guna dia tahu kepentingan social media ni. Betul. Dia dah lah tak bagi airtime kepada aktivis-aktivis student. Ni ada satu grup aktivis student. Ni di kalangan student-student IPTA tau. Kan? Budak-budak cerdik-cerdik tau. Bukan macam Adam Madli dan Rara. So diorang ada account X. Ni grup mandiri sebab diorang buat demo tangkap Azam Baki. Lepas tu semalam diorang keluar kenyataan hari ni, account X mereka digantung. Dan grup ni, dan yang keluar kenyataan ni adalah sebab grup ni yang aku tengok sekarang ni, yang aku suka student aktivis sekarang ni, Azam, sebelum ni kita dengar Umani semua Cina, betul tak? Kita dengar lepas tu grup ni semua Melayu. Sekarang ni di universiti banyak grup mix tau, di kalangan anak-anak muda yang aktif. Yang aktif, terutama aktif politik ni. Diorang tidak berafiliasi dengan mana-mana parti politik. Nombor dua adalah diorang terdiri daripada pelbagai bangsa, bukan hanya orang Melayu. Dan ni sekarang ni semalam akaun X diorang digantung. Kau nampak tak? Ini betapa jahatnya. Sebab aku nak beritahu Barat confirm akan protect kerajaan sekarang, Mazam. Ya, betul. Dia akan protect sebab ni budak dia. Berikutan pada tu dah ada gerakan nak memboikot media-media arus perdana di Amerika dan di Eropah. Dan sekarang ni kau kena ingat tau, kita